Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, geng. Okey, hari ini kita ada perjalanan menuju ke destinasi yang jauh. Alright. Kita ada trip 3 hari 2 malam. Alright. Barang-barang semua dah packing. Semua dah packing. Mat. Ni 3 hari 2 malam, Mat. 3 hari 2 malam. Okey, lokasi nanti kita akan bagi tahu kemudian. Alright. Kita layan dulu video perjalanan ke sana, okey? Alright, jumpa lagi. Kamu beli barang tak ada? Tak ada nak ambil video. Dah, ni settle dah beli barang kat kedai aku. Beli barang keperluan lah untuk 3 hari 2 malam. Dan ni kita pergi dekat kedai mancing. Kita beli simak dekat sana. Beza apa tu? RM1 ke 9. Ini ada kecil ni. Nak beli dia tu tapi dah beli dah. Kita ada 230 kan? Dia lama tu. Tengah pilih barang. Kami sebenarnya dekat ni ke Rumpin. Ni. Betul dah tahu. Baru jumpa. Kau kedai dekat sini. Tu, Happy Korean. Kedai dah cukup. Cukup. Mahal. Baju. Macam-macam ada dalam kedai ni. Burung pun ada jual. Cuma bantu semua ni. Oh, tak boleh duduk lama-lama kedai ni. Cuma ikut. Kedai mancing ni Happy Korean. Pernah beli reel kat sini. Tapi dalam Shopee lah. Banyak kedai kat sini, kat Rompin. Penuh lah ni. Ni penuh barang. Penuh barang. Di belakang. Kita meneruskan perjalanan lagi. Lagi berapa kilometer ni? 18 kilometer lagi. Kita jumpa orang dulu lah. Kita sampai ke destinasi yang sepertinya. Alright, nanti kita sambung balik. Ayah, aku kasih iklanan. Okay, Alhamdulillah selamat sampai di Mersing. Okay, kita punggah barang dulu. Okay, get ready semua, masuk dalam homestay. Barang pun penuh. Ini dah ni ayah. Atas pun ada lagi. Ni penuh lagi. Alright. Jatuh mat. Jatuh ya, aku tengah jatuh. Jalan jatuh apa? Penat weh. Jauh perjalanan tu. Jadi banyaklah singgah merata tadi. Jumpa orang lagi. Banyak orang lah kita jumpa. Dan beli barang apa dua semua cukup. Ni baru sampai. Ni buat petang lah. Dan ni pukul 6-10 minit lah. Alright. Kita punggah dulu barang-barang ni. Nanti kita sambung lagi. Tunggu lagi, ada berapa orang lagi? 4 orang lagi. 4 orang lagi nak sampai. Alright. On the way. Depa on the way. Alright, jumpa lagi. Bye. Right. Welcome to ke Hana Homestay. Alright. Wati yang tadi. Ni bilik dah.
Ready. Bukan ikut. Aircon pun dah. Hidupkan dulu. Depan. Nombor 2. Dah balik. Katil queen, katil single. Dapur dia. Baik ada. Alright. Okay lah. Mesin okey. Apa nak main mesin, ada trip, boleh main sini. Mesin ni. Ya. Masak ni tu tuan. Mesin menarik. Luas. Suasana. Narik. Lepak malam nak buat rambut. Memang kosong, sini tempat dia. Gazebo ada. Kau letih, pakai letih be. Letih singgah. Letih singgah. Buka barai. Barai oi. Ada Dah dalam jalan kan. bukan setahun sekali. Setahun sekali. Kita sambung lagi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini adalah D-Day untuk trip. Sebenarnya kita akan ada trip 3 hari 2 malam di Pulau Aur. So kami semua dah siap. Member semua dah siap. Kan? Kita akan menuju ke JT. Sebelum tu kita akan singgah dulu beli breakfast. Tapau pun semua cukup untuk makan tengah hari. Lepas tu kita lancor. Ini suasana dia. Semua ready Ready? Alamak. Apa lagi? Okay, kunci kita akan boleh. Alright. Tengoklah belakang ni Juna. Penuh barang. Padat. Macam nak pergi sebulan tu. Trip macam sebulan tu. Ni jom kita pergi ni. Ni kedai makan lapau tu. Alhamdulillah dah sampai JT. Buat situ. Kita loading barang dulu, angkat barang dulu, kemas-kemas. Banyak barang weh. Boleh bang? Kalau nak loading deh. Tanda jadi tak tahan sangat tu. Tak tahan nak pijak. Tak tahan nak pijak lah. Kita tak boleh nak loading barang lagi. Sebab tengok sorot lagi. Kita tunggu ayak naik sikit lagi. Ni nak turun pun payah buat turun barang. Tinggi ni. Ni buat walk yang kami nak itu ni. Tunggu dek ni pasang lagi kot. Buka bot lah saya tu. Ni suasana JT. Suasana JT di Mersing. Kalau siapa yakin boleh buat turun. Tengok nak turun macam mana ni? Tinggi je. Baik tu bot tu pegang bot. Pegang bot. Boleh sampai? Bot tu. Okey mak ada situ mak satu orang. Oi aku aja teruk. Oh ketiga. Dek, Pokok sukat ni. abang ni. Jauh. Okey. Ada lagi?
Tak lepi pun sana. Okay, semua dah ready Semua ready pakai life jacket. Dah gantang pakai. Alright. Mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom sana sikit jom. Dah ke depan. Jauh di perjalanan kita ni. InsyaAllah ada masa dalam 3 atau 4 jam lagi kita akan sampai. Cuaca pun mendung ke sana tak ada lah. Sini je lah mendung. Sampai dekat spot ni insyaAllah lah. Cerah lah. Alright, layan suasana dulu. Ni jeti dah. Ni tekong kita. Okey mana? Mana je masalah kita last minute lah. Sejuk okey? Okey, steady. Mantap. Hai. Did you go? My heart's on a mission, searching my soul, 'cause I feel you slipping. Don't fade away to memory. I can feel you calling out my name. Somewhere in the galaxies, I feel you waiting. Sampai spot yang pertama. Okay, dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Allahumma salli ala Muhammad. Nek. Oh, patut pun kosong. Makan sotong lah. Ada juga naik. Duh, sebab tak berasa bang. Kasar tu. Sin kencur. Ni bang. Ni satu. Ni dua. Dua satu. Ngam-ngam mata keluar. Betul kan? Macam ni. Oh, dua satu ngap. Alright. Terima kasih. Second dah third dah ni.
Strike. Strike. Alright. No, tak kena. Aduh. Kena tipu. Dia nak makan sikit. Kena tipu. Makan tepi. Iyuklah. Aduh, kena scam lah. Makan strike tadi, berat dah tadi. Aduh. Dah. Allah, maksud. Habis. Oh. Aduh. Kasar dia ambil tu. Dah. Bat. Hai. Oh, kerapu. Yang merah. Merah. Alhamdulillah. Woi, lesen. Oh tu. Oi, kamu. Ni apa ni? Tapak. Ngai. Jadi, lesen. Ada lesen dah. Merah tanda. First berhenti. Alright. Oh, fish on. Bunyi sikit. Fish on. Bunyilah fish on. Aduh. Ada. Are tunggu. Apa dia? Tapi tadi dia tua, dia bagi tapak kat dulu. Punai. 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 Aduh, dia pergi punai. Punai lah. Aduh, punai pula ni. Sekali punai dah. Punai pun sodak mah. Gulung. Dah ada ketuk. Jom. Kan dah kata habis. Spot 3 ada ketuk. Tapi tu lah, mana ikan ni ketuk. So kita akan pindah ke spot yang lain. Daripada tepi Yunjam, kita akan to the next spot lah. Dia strike ni. Aku boleh beli dah. Allah. Terisi. Lesen. Oi. Bagus lesen. Okey. Tekong dah bunyi siren. Masa balik berehat. Habislah masa untuk hari ni. Untuk hari yang pertama, kita akan balik ke Sele di Pulau Aur. Kita satu malam kat sana lah. Malam ni kita tidur kat sana. Makan-makan, rehat-rehat apa semua. Esok pagi kita akan sama balik.
masjid untuk hari yang kedua. Dan seterusnya sampailah hari yang ketiga baru kita kembali ke masjid. Alright. Semua happy ya? Happy ke? Happy. Happy ya? Tak ada kumpau ah? Abang pada mancing apa? Abang tak ada kumpau apa? Boloh. Hasil dah. Baiklah, tidak ada lah. Hari ni pembukaan 60. Bukan 60. Kita bawa kurang sikit lah, tapi boleh lah. Tengoklah esok macam mana. Esok tu ada lagi. Dah lantung ada lagi kan? Mat, Lagi lantung. Sabar Azab, bagi sampai lagi kita menang. Bawa kena dia pulang. Tahu. Memang. Ini lah Pulau Kuting. Sayang. Pulau apa? Sayang. Au ni. Di Pulau. Mat, atas pajak. Dah sampai dah. Dah sampai. Kita kemas dulu. Right. Kita masuk pulau. Kita berehat dan pulau. Teksi pun dah sampai lah. Ni teksi. Ni teksi kita. Punya ni. Punya teksi. Import. Datang naik ni teksi. Dia faham tau, dia faham. Itulah. Caturlah. Ni teksi. Teksi kita nak ke pulau. Bye-bye. Jumpa lagi esok. Hitam tu. Umar racing. Awak atas hujan. Pantai kita tengok. Aku sana dah. Terbaik lah. Biru yang ni, kau terjun ni. Terjun dalam ni.